3 bahaya yang anda perlu tahu melibatkan talian TNB di kawasan rumah anda. Tiang kami macam ni ya. Mesti ada nombor pada tiang. Pertama, pokok-pokok ni. Pokok yang tumbuh berhampiran dengan talian TNB. Nampak remeh, tapi inilah menyebabkan berlakunya kes kemalangan. Pastikan tiada pokok atau dahan tinggi berhampiran dengan talian TNB. Betul tu. Atas, bawah, kiri, kanan talian tak boleh ada tumbuhan. Kedua, kalau nak renovate rumah, perhatikan dulu di mana wayar servis elektrik berada. Kena jaga jarak daripada struktur rumah dan wayar ini tak boleh kena mana-mana bahagian rumah. Bila dah sentuh struktur rumah dan bergeser disebabkan oleh angin, wayar boleh terluka. Kalau terluka, arus elektrik boleh dialirkan terus ke rumah. Lagi-lagi, jika terkena zinc ataupun besi. Kedua-dua ini adalah contoh konduktor yang boleh alirkan arus elektrik. Jika anda ingin membuat renovasi yang melibatkan pengalihan wayar servis, perlu membuat pemakluman kepada TNB terlebih dahulu. Kalau anda nak pasang kemah ke, nak buat parking ke, nak buat gerai sekalipun, pastikan struktur berada di jarak yang selamat. Ketiga, jika anda terlihat masalah yang melibatkan aset kami, macam wayar sagging ke, wayar tu tersentuh bangunan ke, ataupun pokok tu dah tutup wayar tu, janganlah dibiarkan. Anda boleh hubungi kami di talian 15454 atau boleh kunjungi kedai tenaga yang berhampiran dengan anda. Bantu kami selamatkan nyawa semua. Sekejap. Saya nak tambah sikit. Adik, sini sekejap. Adik, dengar sini. Abang nak cakap sikit. Jangan main layang-layang dekat talian TNB. Kalau ada kawan main layang-layang, lepas tu tersangkut, jangan juluk atau lepaskan tau. Bahaya tu. Memancing pun sama juga, adik. 3 bahaya yang anda perlu tahu melibatkan talian TNB di kawasan rumah anda.